Mau ustaz ijazah ke amalan saleh kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ambo ijazah. Sebut assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita masa Maulid assalamualaikum. Jangan assalamualaikum ya Rasulullah. Wi saleh. Yakinlah Nabi Muhammad jawab saleh gitu. Assalamualaikum. Sekalipun kita dah selawat berpuluh tahun, tak pernah dengar Nabi jawab saleh. Ada seorang ulama. Nama dia Ali bin Alwi Khalid Qasam. Ali bin Alwi Khalid Qasam. Dia ni tanya semaya, tanya baca Assalamualaikum ayyuhan nabiy. Salam sejahtera kepada Nabi. Nabi jawab, Waalaikumsalam ya Syekh. Ramai orang nak semaya belakang dia nak dengar suara tu salah. Tu kamak dia dah. Ni salah. Nabi jawab salah. Kita assalamualaikum Nabi tak jawab tak apalah. Yakinlah kerana Nabi kata Allah Taala akan kembali ke ruh kepada aku dan jawab salah. Kelebihan beri salah ke apa dia? Selawat tu banyak bagi kita dah. Salah ni kelebihan dia Allah Taala akan sebut nama kita dan nama ayah kita. Ayah kita malah wisalah ke Nabi, kita rajin wisalah ke Nabi, maka malaikat mari royak fulan bin fulan beri salah kepada Nabi. Nama ayah kita. Bukan fulan beri salah dak. Fulan bin fulan beri salah. Sebab tu di antara kebaikan kita nak buat lepas pada orang tua kita mati, wisalah ke Nabi. Ayah kita tak lewat dah. Kita wisalah nama ayah kita di situ. Fulan bin fulan beri salah ke Nabi. Maka akhirat kalau kita sebut nama, oh anak demo dak wisalah kamu. Noh tu nak Nabi kenal. Ni nama apa? Wahabi bin Wahabi. Wahabi. Tak aja dengar tu Wahabi. Nyanyi. Wallahu a'lam.